dia bergantung sepenuhnya kepada suami, Ukasha menjelaskan bahawa dia tetap bekerja walaupun ketika sedang hamil. Saya bekerja ketika hamil. Drama Jangan Lupa Janji adalah drama terakhir saya sebelum perut mula nampak. Ketika kandungan masuk 3 ke 4 bulan, saya berhenti berlakon dan fokus menjaga kandungan hingga 9 bulan. Jelasnya. Tambah Ukasha lagi, sepanjang tempoh kehamilan, dia turut menerima tawaran sebagai duta produk kempen tudung, selain aktif menjalankan perniagaan dalam bidang makanan dan kosmetik. Malah, Ukasha mengakui keputusan untuk berpisah dibuat selepas melalui pelbagai ujian dan dugaan, sebelum memilih tarikh 1 Oktober 2025 sebagai titik penting dalam hidupnya. Saya berfikir sangat lama untuk membuat keputusan besar ini. Sebelum kejadian sekarang yang datang bertubi-tubi, ujian dan dugaan sudah lama berlaku. Jadi saya mohon, lepaskanlah saya. Saya maafkan semua yang mengecam dan memaki hamun saya setiap hari. Saya anggap kalian tidak tahu perkara sebenar. Benda ini saya yang lalui, bukan kamu semua. Ujarnya dengan nada penuh emosi. Dalam masa yang sama, Ukasha menegaskan bahawa Kamal tetap akan menjadi bapa kepada anak mereka, dan hubungan sebagai ibu bapa tidak akan terputus walau apapun yang berlaku. Mengakhiri luahan, Ukasha menzahirkan